Projek Pembinaan Kapal Tempur Pesisir atau LCS Tentera Laut Diraja Malaysia terus menunjukkan perkembangan positif selepas beberapa kelewatan sebelum ini. Status terkini menyaksikan pemasangan meriam utama jenis Bofors 57mm Mk3 pada kapal pertama, KD Maharaja Lela. Lumut Naval Shipyard baru-baru ini berkongsi video kemaskini di media sosial rasmi syarikat memaparkan kerja-kerja pemasangan meriam bersama Kupola Halimunan. Meriam Bofors 57mm Mk3 ini dikawal sepenuhnya oleh sistem komputer kawalan tembakan dengan keupayaan melepaskan sehingga 4 butir peluru setiap saat. Kejayaan ini menandakan pencapaian penting dalam perjalanan program LCS TLDM yang dihasratkan memperkukuh keupayaan tempur di perairan negara. Selain meriam utama, KD Maharaja Lela dijangka dilengkapi dengan 8 peluru berpandu anti-kapal Kongsberg NSM, sistem peluru berpandu pertahanan udara, 2 pelancar torpedo serta 2 meriam 30mm untuk pertahanan jarak dekat. KD Maharaja Lela yang dilancarkan pada tahun 2017 dijangka diserahkan kepada TLDM pada tahun 2026. Perkembangan ini memberi harapan baharu terhadap kesiapsiagaan pertahanan maritim negara.